Saudara saya, Ketua Menteri Datuk Seri Haji Ji, Saudara Menteri yang bawa saya ke Kota Kinabalu ini, terima kasih Saudara Mizan kerana komitmen dan semangat ditunjukkan. Saudara Fuzia, Timbalan Menteri, KSU, Menteri-Menteri Negeri dan rakan-rakan yang saya muliakan. Terima kasih atas sambutan baik. Alhamdulillah, walaupun Ramadan masih kita beli belah, tapi seperti mana kita tahu, saya beri beberapa peringatan. Kita beli keperluan kita dengan semangat Hari Pengguna Kebangsaan ini. Suatu peringatan kepada kita membeli barang keperluan, memilih kos yang lebih rendah. Kementerian Pengguna sangat aktif dalam memberikan ruang rangkaian supaya pembeli-pembeli buat pilihan, memilih kos yang rendah, mutu yang baik, dan banyak acara-acara yang telah diperkenalkan seperti mana kita sedia maklum, termasuk jualan murah, jualan rahmah, dan juga memperkenalkan sistem yang boleh melatih, mendidik, memberi pencerahan agar kita membeli dengan bijak. Jadi itulah semangat Hari Pengguna Kebangsaan. Pengguna ini mesti diberi pencerahan supaya tahu membuat pilihan yang baik dan tidak hanya ikut iklan. Dia harus memberi penilaian. Kalau kita lihat umpamanya dalam sistem terbuka begini, dia ada teori ekonomi yang bangkitkan tentang kecenderungan manusia itu tertarik dengan hebahan dan iklan. Yang ini disebut teori ahli ekonomi Veblen, conspicuous consumption. Dia nak saja beli. Yang perlu dia beli, yang tak perlu dia beli. Yang murah dia beli, yang mahal dia beli. Kerana dia tertawan, terpukau dengan iklan. Kita melatih dalam kementerian ini untuk pengguna sendiri membuat pilihan berdasarkan ilmu, berdasarkan maklumat, berdasarkan fakta. Sebab itu kerajaan memandang serius dan melihat keperluan kita mengadakan Hari Pengguna, mengingatkan peringatan pakar ekonomi yang saya sebut tadi, Veblen, tentang theory of conspicuous consumption. Maknanya menelan, membolot, memakai hal-hal yang tidak perlu. Jadi tak pernah cukup hidupnya kerana terpaksa memilih, membeli dan terpengaruh dengan sentimen, bukan atas keperluan menjaga keluarga dan juga keperluan. Saudara-saudari, Hari Raya dah dekat. Cuti bagaimana? Jadi saya turun tadi, dah orang tanya, cuti bila? PMX, bila cuti? Saya kata puasa belum habis, saya macam mana fikir cuti? Dia puasa habis baru fikir raya. Jadi saya bercakap pasal puasa dulu. Puasa Ramadan ini bagi kawan-kawan Islam dan bukan Islam di Sabah ini dan di Malaysia, apa matlamat puasa? Kadang-kadang kawan-kawan saya tidak tahu bahawa Islam dan Quran dia mengiktiraf amalan puasa terdahulu. Maksudnya sebelum Islam ada amalan puasa. Kerana ayat Quran yang menyebut tentang amalan puasa itu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa maknanya? Diperintahkan kepada kita berpuasa bulan Ramadan ini. Seperti mana diperintahkan kepada umat terdahulu. Maknanya amalan puasa, disiplin puasa ini penting. Tahu hari-hari makan adalah cuti sedikit.
untuk enjin kita diperbaiki, ya, dipulihkan. Kemudian hari-hari ada makanan. Bagaimana dengan orang yang tidak ada makanan? Bagaimana orang yang miskin? Jadi harus ada kesedaran untuk kenang nasib mereka. Maka itu tradisi Ramadan. Jadi bila kita dengar majlis buka puasa yang melimpah ranah makanannya, mahal, saya fikir aneh juga. Tujuan puasa, hidup sederhana. Bantu yang miskin, bantu yang kurang makan. Kita puasa makan sebanyaknya, tak memikirkan nasib orang lain. Jadi hasrat dan semangat puasa itu hilang. Sebab itu kalau orang itu berpuasa, dia lebih insaf tentang nasib rakyat miskin. Dia lebih mendukung usaha-usaha membantu mereka. Kerana dipaksa kita puasa, bukan saja teori. Oh, saya tahu bagaimana rasa orang susah. Puasa ini untuk kita rasa dan tahu orang susah dan orang miskin. Sama ada Muslim, Kristian, Hindu, Buddha, rakyat yang susah, yang kurang makan, kita merasakan. Itu tujuannya. Apakah tercapai? Itu kita tanya sendiri. Sebab itu ayat itu berakhir dengan la'allakum tattaqun, supaya kita ini ada devotion, ada ketakwaan kepada Allah. Kerana matlamatnya itu ialah sincerity, keikhlasan kita. Itu semangat Ramadan. Jadi kalau hari pengguna ini sesuai, kerana mengingatkan kita tentang semangat Ramadan. Mengingatkan kita hidup yang lebih sederhana. Makan yang perlu tetapi ingat nasib rakyat miskin. Kita tanya, bulan Ramadan berapa sedekah dan sumbangan kita kepada orang susah? Apa kita tahu di sekitar qaryah dan kampung kita ada yang miskin, ada yang belum cukup makan, ada yang lusuh pakaiannya? Tanya, apakah habuan pendapatan kita yang lebih sedikit itu boleh kita bantu mereka? Kalau kita lakukan, maka adalah semangat Ramadan itu hidup. Mudah-mudahan memberi kesedaran kepada kita. Tetapi dalam tradisi kita, kita tahu akan sampai akhirnya hari raya, hari Jumaat atau hari Sabtu. Mau saya jawab sekarang? Tak boleh. Ini dia ni lihat dulu, mula dia akan umum hari Jumaat malam sama dengan hari Jumaat atau hari Sabtu. Tapi bagaimanapun Jumaat atau Sabtu, jangan bimbang. Kerana kita berikan cuti tambahan hari raya. Kita beri cuti kerana kita anggap semua orang dah kerja kuat. Bulan Ramadan ni semua extra time, extra dedication, extra effort. So we will reward you dengan tambahan cuti. Kalau yang tak extra effort, you still have a few days, please do a bit more to deserve the holidays. Jadi kalau cuti, kalau hari raya hari Jumaat 20 Mac, maka cuti tambahan pada Isnin 23 Mac. Kalau cuti hari Sabtu, kalau hari raya Sabtu 21 Mac, cuti tambahan hari Jumaat 20 Mac. Ada tadi saya datang dengan Datuk Johan KSP, dia Kementerian Keuangan, dia mau kerja, dia tak suka cuti. Jadi dia tanya mengapa kita umum awal? Kita umum awal supaya kita boleh buat perancangan. Okey? Nak cuti hari Jumaat atau hari cuti Isnin. Siapa nak cuti hari Isnin, doa supaya hari raya hari Sabtu. Baik. Saya juga cakap terima kasih kepada Saudara Mizan, Kuziah
KSU, rakan-rakan. Kerana bila musim perayaan, kerja mereka itu bertambah-tambah. Kalau harga naik melambung, itu mereka akan diserang. Mereka kena pantau di setiap pelosok, setiap daerah. Jaga dan kawal. Pertama, barang harus ada. Kalau kurang ayam, cari Amizan. Kurang telur, cari Fuziah. Jadi, orang akan tanya. Kemudian kalau ada, mereka tak mau mahal. Jadi, semua ini diteliti. Sebab itu saya datang juga di antara lain menyatakan penghargaan KSU dan seluruh jentera termasuk penguatkuasaan. Thank you very much. You have done a great service to the rakyat and to the people. Ya. Kita bila buat baik ini, jangan harap orang ingat semua. Kalau tengok dalam media sosial, hantam saja. Cuba fikir, 3 tahun lalu, 5 tahun yang lalu, telur harga berapa? Ayam harga berapa? Kadang-kadang kekurangan, tidak dapat. Jadi, bila rakan-rakan kita, penguatkuasa, pegawai-pegawai buat kerja, katalah terima kasih sikit. Learn to say thank you for those who have served us well. Alright? Boleh tu? Boleh ke? Ya. Itu saya tak minta banyak. Bukan minta untuk beli hadiah dah. Just to say thank you. Appreciate orang yang berikan sumbangan dan kerja kepada kita. Saya datang sampaikan itu. But I know. Ya, dalam mesyuarat jemaah menteri, itu kena tunggu je. Ya, bila gili Amizannya, ada tak barang? Mahal ke tidak? Dia kena jawab. Ya, sebab itulah dia sampai hilang rambut-rambut semua tu. Itu gurau. Baik. Untuk skim harga maksimum musim perayaan, kita tetapkan. Skim harga maksimum musim perayaan Hari Raya Aidilfitri 2026 dilaksanakan selama 15 hari berkuat kuasa dari 14 hingga 28 Mac 2026. Maknanya 7 hari sebelum, 7 hari selepas perayaan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup telah mengenal pasti jenis barangan yang dikawal mengikut lokasi. 24 barangan di Semenanjung, 23 barangan di Sabah dan Sarawak, 22 di wilayah Persekutuan Labuan. Yang jadi masalah sekarang ini sedikit, harga naik ialah dan terpaksa dikawal ialah harga cili merah. Jadi saya cadangkan kita masak pakai cili kering, jangan pakai cili merah. Kerana mahal sedikit dan kita import dari Thailand. Dan tahun lalu banjir besar di Thailand, kerusakan. Jadi harap difaham, yang detailnya nanti Menteri akan umumkan. Kita juga tahu sekarang ini ada perang di negara Teluk dan Iran. Apa punca? Iran diserang oleh Israel dan Amerika Syarikat. Kita sebagai rakyat negara merdeka bantah. Kita tak setuju negara mana pun diserang dan ditakluki. Bila kita merdeka, Malaysia, Sabah, Sarawak bersama, apa matlamat kita? Negara ini harus bebas. Negara ini merdeka. Tidak mau Inggris atau Rusia atau Amerika campur tangan urusan negara kita. Itu maknanya merdeka. Jadi sebab itu, mana-mana negara, walaupun kita tidak setuju dengan sistem itu, apa dia komunis, apa dia demokrasi, apa dia diktator, itu urusan negara masing-masing. Kita boleh beri pendapat, tapi tak boleh campur. Apalagi guna tentera. Apa yang berlaku di Iran ini, guna tentera serang negara lain.
bunuh ketua mereka. Mana mungkin begitu? Jadi sebab itu kita bantah, dan parlimen, semua wakil-wakil parti di Malaysia, di parlimen mengeluarkan kenyataan simpati atas kematian ketua atau ketua agama mereka, Imam Khamenei, dan bantah serangan Israel dan Amerika Syarikat ke atas Iran, dan sebelumnya ceroboh dan rampas hak orang Palestin dan Gaza. Tapi itu satu bab. Apa kaitan dengan kita? Pertama, saya katakan sebagai negara merdeka, kita mesti bersuara. Mana mungkin negara merdeka dan bebas mengizinkan orang serang ikut suka? Kalau kita tidak bersuara, apa kata nanti kalau jadi kepada negara kita? Sebab itu, prinsip ini harus kita pertahankan. Tetapi implikasinya lebih serius. Bila perang, Selat Hormuz ditutup. 400 lebih kapal, minyak, gas, keperluan-keperluan asas tertahan. Termasuk kapal yang bawa anak kapal Malaysia, barang-barang Malaysia. Berapa kapal? 400. Bukan tongkang, bukan perahu, kapal-kapal besar. Jadi barang tak sampai. Minyak, gas tersangkut. Insurans meningkat. Kalau mereka langgar, bahaya, dibom. Jadi, kos barang akan meningkat. Dulu harga minyak, 1 tong Brent, $70 Amerika. Sekarang, $103 Amerika. Itu dia masih meningkat. Maknanya bila minyak naik, pengangkutan naik, insurans naik, harga barang naik. Bila kos pengangkutan naik, harga bawang dari India naik. Sebab dia datang dengan kapal, kapal tu pakai minyak. Tetapi alhamdulillah, berita baik bagi rakyat Malaysia dan Sabah pada hari ini. Walaupun harga minyak dari 70 naik $103 satu tong, harga jualan RON 95 kekal RM1.99. Jadi macam mana nak tampung kerugian? Itu kita kena fikir. Jadi sebab itu saya kata untuk beberapa bulan ini kita kekal. Maknanya kita kekal harga minyak yang termurah di dunia. Hanya Brunei murah sedikit pada kita. Saudara harus tahu ini. Sebab berita-berita begini tak hebau. Tak diminati. Kita kena terang sendiri. Kita boleh pilih berapa harga minyak di Singapura. Kita RM1.99. Di Singapura lebih RM10 sekarang. Naik. Saya tak mau sebut, tapi semua negara-negara lain di ASEAN ini naik. Kita kekal RM1.99. Baik. Diesel. Diesel ini memang satu perkara yang masalah kita. Kita terpaksa tampung. Kalau naik, susah nanti. Orang naik dari sini pergi ke Kundasang. Kemudian orang Tawau. Semua akan mengeluh. Kerana mereka guna banyak diesel. Kerajaan Malaysia fikir hal ini. Jadi bila kita naik harga diesel di Semenanjung 2 tahun yang lalu, kita tak naik harga diesel di Sabah dan Sarawak. Sebab penggunaan diesel itu lebih tinggi di sini. Baik. Tapi harga minyak diesel sudah naik. Bukan naik, melambung.
Jadi siapa harus bayar? Kerajaan harus bayar. Untuk Sabah dan Sarawak, tahun lalu 2025, berapa kita bayar subsidi? Subsidi ini bukan dalam MA 63, tidak. Projek pembangunan ya, sekolah ya, subsidi tidak. Tetapi kita fikir, dia Tuk Sri Haji Ji dia nampak je begitu. Tapi kalau saya naik, dia telefon saya. Tuk Sri, tolong orang Sabah ni susah, jangan bebankan mereka. Inilah sebab Ketua Menteri ini baik, dia mewakili semangat rakyat Malaysia. Yeah. Jadi kalau tahun 2025, subsidi untuk minyak diesel di Sabah dan Sarawak itu 2 bilion ringgit. 1 bilion Sabah, 1 bilion Sarawak. Itu 2025, sebelum perang. Sekarang setelah perang, harga melonjak lagi. Tapi harga diesel Sabah, Sarawak tidak naik. Tolong, laporlah. Ini yang dia lapor masalah aja, ini tak bagi lagi, ini tak bagi lagi, ini tambah orang politik 2-3 orang. Komplain saja. Nak tidur komplain, bangun tidur komplain. Ini tak apa komplain. Ada yang belum sedang dirunding. Ini MA63, mana Tuk Sri Johan. Dah 4 kali mesyuarat. 4 kali kan? 4 kali dah mesyuarat. Runding lah, takkan tak boleh selesai. Dah daripada 1973 tak selesai, saya Perdana Menteri kena selesai sekarang. Amboi. Ya. Dah 50 tahun dia tunggu tak selesai, saya ambil alih. No. Cakap orang marah-marah. Jangan. Ada lagu Sabah, jangan marah-marah. Ada lagu baru tu kan? Saya lupa. Baik. Untuk tahun 2026, setakat ini, harga diesel sekarang ini, berapa subsidi untuk Sabah dan Sarawak? Tahun lalu 2 bilion. Setakat ini, Kerajaan Persekutuan harus bayar untuk Sabah dan Sarawak 4,6 bilion ringgit. Baik. Maknanya 2,2 bilion ringgit untuk Sabah. 2 bilion lebih untuk Sarawak. Ya. Saya sebut perkara ini kerana kita harus tahu. Bukan saya mengeluh, tak. Saya maklumkan kerana kita harus tahu. Kau dengar orang ini dia asyik bagi pandangan seolah-olah tidak ada laku apa-apa. Ini Perdana Menteri tak peduli nasib orang Sabah. Tak betul. Tidak siapa yang minta. Tiada siapa yang ugut. Tapi ini tanggungjawab kita meringankan nasib rakyat. Berapa tahun ini? 4,6 bilion. Berapa harga pam diesel? RM2.15. Betul? Ya, RM2.15. Berapa kos sebenar? RM4.30. 2 kali ganda. Tiap kali beli minyak RM2.15, ingat. Kos sebenar RM4.30. Siapa yang bayar lebih? Kerajaan Persekutuan bayar lebih. Bila kita faham ini, maka kita hiduplah baik dan gunding dengan baik. Masalah-masalah kita cari penyelesaian yang baik. Ya. Kerana dari mana kita nak dapat ini? Tambahan 4,3 bilion ringgit dari negara. Saya jawab terus terang. Keadaan sekarang kita masih bertahan. Bulan April bertahan lagi. Bulan Mei insya-Allah bertahan lagi. Selepas itu kita kena panggil semua. Gunding. Kalau setakat ini minyak RON 95 sahaja. Berapa? Ini 4,3 bilion itu diesel. Berapa RON 95 kita tampung tiap tahun? Tiap bulan. Tiap bulan RON 95 nak kawal harga 2 bilion ringgit per month. Satu tahun 24 bilion ringgit. Siapa kena bayar? Persekutuan kena bayar. Berapa lama boleh tahan? Oh, tak peduli. Kerajaan mesti bayar. Tak. Dengar, bincang dengan baik.
bagaimana yang selesai. Saya doa, kata Allah SWT, mudah-mudahan peperangan itu dapat selesai dengan baik. Jangan serang negara lain. Dan aman kerana dia melibatkan lebih daripada 10 negara. Dan kita bersyukur, kata Allah Taala. Saya beritahu tadi kepada Datuk Seri Haji Ji, bersyukur. Kerana negara-negara ini hubungi kita. Kita negara kecil jauh. Tetapi Raja Arab Saudi, Raja Qatar, Raja Kuwait, Presiden Iran dan Menteri Luar Iran, semua hubungi kita bagi pandangan. Mudah-mudahan dapat kita bantu sedikit cuba melerai dan selesaikan. Kita syukur. Kerana apa? Malaysia ini negara aman. Kerana apa? Malaysia menjadi contoh perpaduan rakyat. Kerana apa? Kerana ekonomi kita sedang meningkat. Kerana apa? Kita bawa mesej sederhana, hidup berdamai antara kaum dan agama di Malaysia tercinta ini. Jadi alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah merestui usaha kita. Ada pandangan tentang usaha-usaha yang dibuat oleh kementerian pengguna, ya, termasuk akta kredit dan sebagainya, dan saya tidak umumkan pada hari ini kerana saya lihat kementerian ini aktif bukan saja memperkenalkan ikhtiar baru, tetapi menyampaikan kepada khalayak dan rakyat. Jadi saya sekali lagi ucap terima kasih kepada semua yang hadir dan dengar dengan tekun dan cuba faham masalah negara kita bersama dan jaga biar negara ini aman. Biar kita tumpu pembangunan negara kita. Biar selesaikan cara baik. Kerana dengan ini sahaja kita dapat bertahan. Belajar daripada kerusakan yang berlaku di banyak rantau lain. Kerana perseteruan yang berterusan. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.